Salam semua, nama saya Dr. Fatia Munira. Saya berada dekat Menara Publigo, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, di Experience Center tingkat pertama. Tuan-puan akan nampak ramai sangat orang kan? Maka berlangsunglah karnival kain dengan emas pada hari Sabtu minggu keempat. Jadi tuan-puan, di sinilah kalau tuan-puan nak jual emas patah, kemet cala, tuan boleh pergi je kaunter ni. Publigo menawarkan dengan harga tertinggi. Okey tuan-puan, di sebelah sini merupakan PG Jewel, sebuah anak syarikat Publigo yang menjual emas perhiasan 999 dan juga 916. Okey tuan-puan, saya nak tunjuk dekat tuan-puan, boleh tak daripada akaun Mas Gap kita tu keluarkan emas perhiasan macam ni. Jom teman saya survey-survey dulu. Di sini tuan-puan ada emas perhiasan macam anting-anting, charm, loket. Okey, sangat cantik tuan-puan. Ada sekecil-kecil emas 0.5 gram, 0.2 gram, sampailah 10 gram pun ada juga. Siapa cakap nak beli emas kena pakai duit yang sangat banyak? Sebenarnya tuan-puan, mudah saja dengan akaun emas GAP. Kita boleh kumpul sikit-sikit sampai capai gram emas kita nak, kita boleh keluarkan saja emas perhiasan. Contoh kalau tuan-puan berminat nak keluarkan rantai gelang macam ni kan, beratnya sekitar 10 gram, 20 gram. Jadi tuan-puan kumpul sikit-sikit dekat akaun emas GAP tu, dah capai gram emas tuan-puan nak, boleh keluarkan saja. Inilah kelebihan yang ada dekat Publigo tuan-puan. Jom tuan-puan, saya nak pergi survey cincin pula. Sebab tangan saya dah ada cincin dah. Sekarang nak cari belah kiri pula. Jom. Ni ada gelombang cinta, gelombang kasih, cincin gelombang. Okey, beratnya sekitar 3 gram. Ni pun cantik. Tapi kita tak tahu okey ke tak dengan kita. Simple. Cincin, cuba pakai. So ini kita keluarkan dari akaun Gap kita. Beratnya sekitar 1.13 gram. Mudah tak nak keluarkan? Dia kena tengok proses kita lagi. Best sekali dekat PG Jewel ni ada emas seperti dengan 999 dan selisih harganya hanya 9% saja. Jadi okeylah kalau ibu-ibu dan datin nak beli emas kat sini kan, untuk emas perhiasan dia pun sesuai. Okey, selepas kita dah pilih cincin yang kita nak tuan-puan, maka staff akan minta akaun Mas Gap kita ni untuk dia scan, buat penolakan tolak terus daripada akaun Gap kita. Jadi cincin saya tadi seberat 1.13 gram. Maka akan ada berlaku penolakan daripada akaun Gap saya tadi tu. Sekitar 1.13 gram. Ada 35 gram, maka ada baki 34 gram sahaja. Jadi kita tak perlu bayar apa-apa tuan-puan, hanya bayar kos upah saja RM83. Mudah kan? Jadi bagi siapa hari nak beli emas perhiasan tapi tak ada bajet banyak, boleh kumpul dulu dekat akaun Mas Gap ni sikit-sikit serendah RM100. Sampai kena 10 gram, 20 gram, boleh keluarkan saja daripada akaun Gap kita ni. Ni saya senang bayar kos upah tadi RM83. Selepas tu kita ambil resit, tanda tangan dan sebagainya lah. Okey, maka selesailah cara untuk keluarkan emas perhiasan 999 daripada akaun Gap kita tu. Mudah sangat-sangat. Jadi yang belum tahu lagi, Publigo bukan saja jual gold bar dan juga dinar, tapi kita juga ada emas perhiasan di mana kita boleh keluarkan saja daripada akaun Mas Gap ni. Jadi emas perhiasan ni tuan-puan boleh jadikan sebagai barang kemas dan juga hadiah kepada pasangan. Okey tuan-puan, ni dah cincin saya baru keluarkan tadi. Berat 1.13 gram sahaja, tapi sangat padu tuan-puan, berteknologi 5G. Bagi sesiapa hari dah ada akaun emas Publigo, ambillah peluang untuk keluarkan emas perhiasan pula. Sangat-sangat cantik. Yang belum ada akaun emas Publigo lagi, macam nak buat? Maka tuan-puan boleh isi borang biru dekat bawah ni. Tak ada apa-apa bayaran, bimbingan saya pun tak perlu bayar apa-apa. Saya akan guide tuan-puan simpan emas sampai kaya.